Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Dan ada di antara manusia orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang akibatnya menyesatkan daripada agama Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah, ia adalah nyanyian. Demikian juga menurut Ibnu Abbas, tokoh ulama tafsir. Mereka mentafsirkan sebagai nyanyian. Ada tafsiran yang kedua menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara ulama tabi'in. Dia mengatakan ayat ini merujuk kepada nyanyian dan alatan muzik. Nyanyian ialah lontaran suara dengan nada irama yang mengasyikkan. Bila disebut muzik, ia adalah bunyi yang datang daripada alatan muzik itu. Imam Qatadah juga daripada kalangan ulama tafsir salaf, dia mengatakan demi Allah, barangkali seseorang itu dia tidak membelanjakan hartanya untuknya, dia tak berbelanjalah untuk perkara-perkara hiburan yang melalaikan itu. Dia membeli alatan muzik itu atau dia membeli untuk nak mendengar nyanyian-nyanyian itu. Pada hari ini konsert lah, kan kena bayar tiket dan sebagainya. Akan tetapi termasuk dalam erti berbelanja ialah menggemarinya. Dia menggemari nyanyian dan juga muzik itu. Maka cukuplah kesesatan seseorang itu sekiranya dia memilih bicara yang batil berbanding bicara yang hak, di samping apa yang memudaratkan berbanding dengan apa yang memberi manfaat. Ada tafsiran yang ketiga, kata Ibn Kathir. Ada yang mengatakan apa yang dimaksudkan ialah membeli hamba-hamba wanita yang menyanyi. Dulu kan tak ada radio, tak ada MP3, tak apa benda kan. Zaman dulu nak kena bawa orangnya untuk nyanyi. Siapa yang dengar nyanyian, dia kena bawa orang dia untuk suruh dia nyanyi. Jadi ada sebahagian ulama tafsir mentafsirkan dengan perbuatan itu. Dia beli hamba, bukan sebarang hamba, tapi hamba perempuan penyanyi. Dan ada tafsiran yang mengatakan maksud di sini ialah kesyirikan. Adapun Imam Ibn Jarir, tokoh ulama tafsir yang datang kemudian, dia memilih pendapat bahawa merujuk kepada segala perkataan dan ucapan yang menghalang daripada ayat-ayat Allah dan menghalang daripada mengikut jalan Allah. Dia tafsirkan secara umum nyanyian, alatan muzik, dan boleh ditambah dengan apa sahaja benda yang melalaikan. Dan boleh saya kata, kalau pada hari ini mungkin tuan-tuan pernah dengar lawak jenaka, raja lawak, kita kata banyaklah pengaruhnya, tapi tujuannya apa? Ialah untuk hiburan semata-mata. Liyudhilla an sabilillah, yang akibatnya menyesatkan daripada agama Allah. Kata Ibn Kathir, yakni tidaklah dia melakukan sedemikian melainkan untuk dia menyelisihi agama Islam dan para penganutnya. Nak mengatakan bahawa nyanyian dan alatan muzik dengan segala apa benda-benda yang melalaikan itu tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam, tak ada kena-mengena dengan agama Islam. Bahkan agama Islam berlepas diri daripada semua benda-benda ni. Apakah dalam Islam ada nyanyian? Apakah dalam Islam ada muzik? Adakah Rasulullah SAW mengajarkan nyanyian? Ada tak ada antara sahabat yang menyanyi atau bermain alat muzik atau membawa alatan muzik di dalam masjid, bergendang, berkompang di dalam masjid dan seumpamanya? Kita akan dapati bahawa perkara-perkara itu tidak ada sama sekali. Hanya wujud dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian.